adalah peluang terakhir pada tahun 2025 untuk menikmati diskaun 50%. Ia sangat membantu memperbaiki masalah koyakan meniskus lutut anda. Jika anda sudah lama mengalami sakit lutut, sendi lutut kaku dan bengkak, susah naik turun tangga atau lutut rasa lemah ketika berjalan yang sampai mengganggu aktiviti harian, anda wajib cuba produk kecil ini. Ia 100 kali lebih berkuasa daripada ubat biasa. Ini adalah krim sendi Lanzerv yang kaya dengan pelbagai ekstrak herba semula jadi, boleh menyerap jauh ke dalam, memperbaiki dengan kuat dan mengatasi masalah koyakan meniskus lutut anda. Sapukan setiap malam sebelum tidur. Dalam 10 hari, anda akan rasa perubahannya. Jika anda sudah bersedia untuk berubah, buat pesanan di bawah pautan video ini sekarang. Hai semua, hari ini saya akan membuka kotak gel sokongan kesihatan sendi yang sedang sangat popular sekarang. Gel ini sedang dibeli oleh ramai orang tua dan dinilai sangat berkesan. Wow, kedai membungkus dengan sangat teliti. Ini adalah perkara yang saya hargai sangat tinggi ketika membeli barang secara dalam talian. Kotak ini sangat cantik. Ini adalah tanda pengenalan produk yang diimport dari luar negara. Produk yang dihasilkan dari luar negara selalu memberi perhatian kepada penampilan luar produk. Belum lagi menggunakan, saya sudah merasakan produk ini sangat berkualiti. Ini bukan barang murah yang beredar di pasaran. Ini adalah produk dari sebuah kilang yang sangat besar dengan tahap penyelesaian yang tinggi seperti ini. Sekarang mari kita timbang berat produk ini ya. Ini adalah penimbang yang saya baru beli semalam. Mari kita gunakan untuk melihat sama ada pengeluar telah menipu berat produk kita atau tidak. Betul seperti yang saya jangkakan, semua ukuran berat produk ini sesuai sepenuhnya dengan pembungkusan. Ini menunjukkan bahawa pengeluar telah menyempurnakan produk ini pada tahap yang sangat tinggi, yang berbeza sama sekali dengan produk tempatan. Di dalam negara, mencari produk dengan berat yang tepat 100% seperti ini hampir tidak mungkin. Ada beberapa rakan yang meminta saya untuk mengukur saiz produk ini. Jika kalian suka, saya akan penuhi permintaan kalian. Bagi saya, mengukur saiz ini tidak begitu penting. Saya lebih mementingkan kualiti produk itu sendiri. Kita ada satu lapisan pelindung di sini. Kalian ingat untuk mengeluarkannya sebelum menggunakan produk ini ya. Ingat ya. Banyak orang terlupa untuk mengeluarkan lapisan pelindung ini lalu mengeluh kepada saya bahawa produk tidak dapat digunakan. Mari kita lihat tekstur krim yang merupakan gabungan sempurna antara herba berharga dan teknologi pengolahan moden. Wow, krim ini sangat halus. Saya dapat mencium bau yang sangat wangi. Ia mempunyai aroma seperti herba, sangat menyenangkan. Saya boleh menghidu bau ini sepanjang hari tanpa rasa bosan. Kalian tahu tidak? Jenis krim seperti ini menyerap ke dalam kulit dengan sangat cepat. Saya sudah faham mengapa ia mendapat penilaian yang tinggi. Tidak mudah untuk pelanggan memberi penilaian yang sangat baik, tetapi produk ini telah berjaya melakukannya dan sekarang saya telah memahami alasan di sebaliknya. Krim ini hangat dan sangat menyenangkan kalian A. Saya merasa seolah-olah ada sesuatu yang sedang meresap ke dalam kulit saya. Sungguh, kesannya sangat cepat. Saya agak terkejut dengan hasil ini. Ini adalah produk yang sangat berbaloi untuk kalian cuba.